Nak terkencing naik motor ni. Sebab dah lama sangat tak naik motor kan. Jadi nak terkencing rasanya. Tadi cuaca macam nak hujan, tapi belah sana gelap kan. Kau boleh tengok sana gelap. Alhamdulillah baju hujan aku bawa. Aku harap-harap tak hujan lah. Sebab kita boleh buat ambil footage. Kalau hujan kita tak boleh nak ambil footage lah. Sebab aku tak bawa casing waterproof aku. Allah, dah kotor dah guys. Dah kotor dah. Jadi let's go lah. Kita tak nak banyak cerita sebab nanti kat sana aku ada kerja. Benda tu pun makan masa juga. Jadi sambil-sambil aku buat kerja kat Seremban ni, agaklah buat vlog. Alhamdulillah aku dah sampai Seremban. Mana aku berhenti kat Caltex Temiang kejap. Aku buka baju hujan. Footage kat tengah jalan tadi memang tak boleh nak ambil sebab hujan. Terpaksa kita off kamera. Jadi aku nak gerak sekarang. Let's go. Jom. Lambat-lambat. Dah lambat dah ni. 11.20, 21 dah. Tak teringat 11.21 dah guys. Jalan agak bergegar bergegar sedikit. Okey, aku dah masuk kawasan taman ni. Kalau suara tak dengar sangat, minta maaf guys sebab angin lagi belah tempat. Sebab banyak berhenti ni guys. Satu, aku berhenti sebab nak shoot video. Jadi kedua, aku berhenti sebab hujan. Aku pakai baju hujan, aku buka baju hujan. Kau nak pakai spray ni baju hujan tu panas guys, panas. Alhamdulillah sampai Seremban. Sebab selalunya aku balik naik kereta. Jadi agak makan masa lah sebab tak biasa kan, baru nak biasakan diri. Alhamdulillah. Kita sikit pasal pengalaman yang mana hari ni aku menaiki Husky 150 untuk balik ke Seremban. Ini aku boleh cakap, berbaloi dengan keadaan, dengan tak rasa sakit, tak penat. Alhamdulillah. Yang penting selamat sampai. Hujan di tengah jalan, tapi aku bawa tak laju lah, 80 90 km. Dan selebihnya kena try yang jauh lah. Next video lah, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, aku akan cuba ke Genting ataupun Fraser Hill. Mana satu datang dulu lah kan. Nanti aku akan buat video. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton vlog aku. Aku dah lama tak buat YouTube sebenarnya. Kali ni InsyaAllah aku akan serius untuk buat YouTube. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.